macam saya baca dalam lain tak cari baca dah kan? Tanda Busrah Ar-Rahman saya buat dah ni. Betul lah. Belum. Belum ah. Belum. Dah surat apa? Mana dia kalau tangan tak semua. Kali tadi tu. Jadi perempuan yang mana perempuan kita nak ulang balik solat subuh. Tu, lampu duduk. Jadi semua bangun. Kita pergi bangun. Bangun lah. Bila saya baca ikut, kemudian bila saya kata Allahu Akbar, perempuan buat pergerakan lah. Boleh, macam kita nak solat subuh. Tapi jangan terbuka saja, jangan tempat situ. Ya, macam nak betul-betul. Tapi orang saya minta maaf, lupa nak. Jaga banyak lah. Kalau banyak lagi depan, lupa bukan duduk ni. Bukan duduk, kita duduk pula ambil jaga pun. Buat depan. Waktu pagi aku tak apa. Bagi ada ruang untuk sebenarnya, dia ada ruang untuk sebenarnya. Dia ada ruang. Orang yang buat sila dia berdekat, sila ke belakang. Agak tak berusia. Mari loh. Tak ada ujung. Duduk macam air ni duduk. Nampak belok. Kat ni kawan tak kena. Kena kita sudah pasien pula. Bukan apa-apa elok. Umai di sejadah. Di depan kosong lagi mana? Saya ada belakang mana? Makan lagi no. Ada depan. Ada depan. Saya ada. Pada yang kat jauh ada sini. Kita cek dengan mai kat jauh. Kita sampai sini. Kita cek tengok di rokok suki depa macam mana yang depa macam mana kat berwaktu ihram. Kaki macam mana? Cek. Ya. Baik, buat macam duk semayang rumah mana. Okey, kita mulakan ni dengan berdiri tegak. Nama dia diam. Kalau kita tak boleh berdiri tegak, orang stroke contoh, dia tak boleh duduk. Tapi duduk ni pun tengok cara duduk. Kalau dia boleh duduk bawah, dia nak tahiyat kaki dia, haja tak boleh. Dia boleh duduk bawah, dia tak boleh duduk atas kerusi. Itu yang dia kata kat soh tu. Contoh, dia duduk bawah. Duduk bawah ni. Kaki dia tak boleh kan? Ada boleh duduk tu? Boleh? Duduk tu boleh? Sebab yang bagi saya Allah. Dia kata tak boleh duduk ni, dia tak mahu. Atau dia sakit lutut. Bila dia sakit lutut, dia nak semayang seorang-seorang, dia boleh berdiam. Dia seorang. Kalau tu tak boleh lah. Dia sakit lutut tu gagah. Dia bukan apa-apa. Kita perempuan bukan lelaki. Kan? Baik, mula-mula sekali kita nak semayang subuh, apa kita kata? Usolli. Rumah dulu. Rumah dulu. Tak tangan tepi elok-elok. Jangan garu-garu punggung. Satu, dua, tiga. قد قامت الصلاة الله أكبر الله
Okey, Allahu Akbar yang sak tangan. Angkat tangan. Allahu Akbar. Sak hand sak tangan tu. Allahu Akbar duk sak tangan lu tu. Ni nampak. Masih tak betul ya lagi ni. Ni. Tahu kata. Ni. Okey. Okey. Okey, kemudian Allahu Akbar kelab. Okey, doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ada orang buat pendek dah. Buat lain. Buat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainakal kautsar. kau. Buat lain. Inna. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Baca subhan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal Allahu Akbar. Rabbi firli. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal Allahu Akbar. Ada orang yang duduk sat sangat. Contoh, dia sujud, kan, sat nak pasir. Alhamdulillah. Jangan buat alhamdulillah. Dia sujud kan? Sujud ni kalau bangun nak sujud kan?
Allahu Akbar, dia kena duduk sat. Dia kena sampai punggung kita rasa dia ni. Jangan kita Allahu Akbar. Sikit mangkit dah. Tak boleh. Buat lain. Ada orang buat silap. Buat lain. Okey. Sujud. Okey. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Lepas tu baca Fatihah. Kamu dulu ta'awuz. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, ulang lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Okey, doa kuno. Yang ni dulu, mulai ni dulu. Allahumma cek. Yang kedua, kita walad teman walad mau walad wala ya'iz man jangan panjang untuk doa Allah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, bulan ketiga dan duduk seterusnya.
angkat tangan tak? Angkat. Dia orang kena. Wah, narap dia. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Tangan at-tahiyyah. Nak jari. Nah. Okey. Okey, tak boleh ya. Keren. Jadi ya. Yo, boleh dah. Dia tak kerja. Okey. Dia agak boleh faham lah. Okey, tangan ni jangan elok dia bukan kata batal. Elok jangan melebihi itu. Sama parah dengan itu. Ni dia buat macam ni boleh, dia buat budak boleh. Halakoh kita boleh. Dia belakang sikit jari depan. Okey, bila asyhadu an la ilaha illallah. Oh benar. Illa tu istiqamah, kalimah pengecualian. Mengaku Allah itu Tuhan kita, tak ada lain. Tapi illallah yang dulu. Nah. Buat dia mula dulu bunyi. Baik, kata asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Benar bisa illallah tu. Okey, wa asyhadu anna Nah, jangan panjang. Boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina. Itu dah tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang lambat. Leh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya. Ada yang baru mak Ada yang baru mak Abang dah semua. Ada tadi seorang masa bangun rakaat kedua dia angkat tangan. Jangan angkat nah. Dia kalau kita sembahyang 2 rakaat syukur, rakaat pertama bangun tak payah angkat tangan. Ingat dalam sembahyang habis banyak 4 rakaat. Hanya selepas tahiyat akhir, tahiyat awal kita angkat tangan. Mana rakaat ketiga? Rakaat ketiga kita angkat tangan. Ingat tu. Nah, ni rakaat kedua kita dah angkat tangan. Bukan kata batal, tapi makruh mengurangkan pahala. Sebab itu kita kena buat ibadat, kena ada ilmu. Perempuan, pasal kita banyak dosa.
lawak suami kita, silap sikit nak marah dengan kita, betul tak? Kita masuk orang cakap, silap sikit nak marah dengan murid. Kan? Jadi kita nak cari lubang-lubang nak tampung dosa kita tu perempuan. Sekecil-kecil sunat kita kena buat. Jangan bagi ada makruh dalam kehidupan kita kalau boleh dielak-elak. Bukan kata tak boleh, tapi kurang malu. Nah, masa kita sembahyang 4 rakaat, lepas Rabiul Fili. Kata rakaat ke berapa? Kedua, lepas tu kita at-tahiyatul mubarak kan? Kita tahiyat awal kan? Masa nak makan rakaat ketiga, tak apa, kita angkat tangan. Rakaat ketiga sahaja. Nah, jangan 2, angkat 3, angkat masuk 4, angkat makruh. Kan? Nah. Okey, ada apa lagi nak tanya tentang solat? Ada apa lagi nak tanya tentang solat? Kami pandai dah ustazah, tak payah tanya lah. Ha? Jadi Ustazah, ada soalan? Ya. Dalam kita baca surah kan? Kita boleh baca 2 surah tak dalam satu rakaat tu? Satu rakaat cik nak baca 2 surah. Kira cik alim dari Nabi Muhammad. Kita ni ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah tak buat, jangan duk gaduh lah telah-telah dalam sembahyang. Tak ada apa tanya baguslah. Kan? Nak baca 2 surah lepas sembahyang. Baca 20 surah tak apa. Nah. Okey, siapa nak DMC ni? Kata MC. Dia nak DMC. Siapa nak DMC ni nak panggil nama apa? Kata lah. Allah. Dalam duk hafal. Kata. Hari ni perempuan sebagai tanda seronok. Bukan kata nak hadiah, nak bagi seorang sebiji Mercedes Benz. Tapi sebagai tanda seronok perempuan, kerana perempuan sudi mai dengar literan kami dan mengikut apa yang kami ajar. Jadi terujal kami pun seronok. Kita nak marahkan surau ni. Ini kita mengadakan hari graduasi. Bagi peserta amali solat kan. Yang mai hari Rabu. Sebab mereka nak perbaik solat mereka. Tapi ada seorang dua saya pilih kerana apa mereka kata mai, mereka tak boleh mai. Kita bagi go kan. Baik, kita persilakan Ustazah Salmia, Ustazah Aisyah, Ustazah Khadijah. Lagi siapa? Lagi saya lupa. Mata depan. Dia bilang itu. Dia buka tidak itu. Ha? Nih, bagilah kamu buat orang tu. Bayang dia dengan sini. Ya. Baik senang. Dua mic terus. Baik puan-puan, bagi menunjukkan perhargaan kepada orang yang menguruskan kelas ni juga kan. Bukan setakat dengan mengajar tapi menguruskan. Kalau mereka tak uruskan dia juga. Terima kasih kepada Puan Masyirah kita yang sudah kunci perbendaharaan. Terima kasih kepada Puan Fit selaku ketua yang sentiasa update lah ini 9 bulan kita. Terima kasih kepada ustazah-ustazah yang beri sokongan tolong saya. Saya tak boleh buat kerja seorang. Jadi
bayang. Tolong kan. Oh lah. Bagi rekod dia atau bagi rekod cakap. Dekat orang. Assalamualaikum. Ustazah 5 orang ni. Okey, Ustazah ada bahar ke depan. Ha, gitu. Ustazah Salina ke depan. Pelajar. Dia pergilah. Dia cakap ada di sini. Bagilah. Yang pertama Azura dijemput adik ke depan. Azura. Yang ketiga Syuhaida. Yang keempat Ina Reni. Oh, Reni. Nama dia Rani kan? Yang keenam Zahira. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Sal. Kita jemput Ustazah seterusnya. Ustazah Aisyah menyampaikan pada Zuraini. Dipersilakan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Nampak kan? Yang ke-8 Zarina. Kak Ina kita sila. Tepuk mana tepuk? Yang ke-9 Nurziana Maziana. Mana Maziana? Dia letak nombor dia berbeza. Nombor apa? Rozina. Rosilina. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, terima kasih Saudara Aisyah. Kita jemput Sijam pula untuk Sekejap, sekejap, sekejap. yang ke-10 Sakit tengok lagi. Kak Ji, Mira. Ji, kamera mawar. Kalau kita ganti dengan Maizun. Kak Maizun. Puan Maizun yang buat laksa hari ni. Satu, dua, tiga. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang ke-12 Washington. Set. Oh, banyak pada ni. Di mama. Tak pakai uniform ke siapa? Okey, Ma. Hai, baju sama Kak Ji. Satu, dua, tiga. Ini ada kek. Alhamdulillah. Okey, yang ke-13 Mazima. Mazima.
terima kasih Cica. Kita jemput Mawar pula ya, menyampaikan hadiah. Okey. Mak Ngah Sarah. Tengok ni. 1, 2, 3. Okey. Okey. Seterusnya Bashira. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Mak Suloma. Mana dia? Mana dia? Rohayati. Satu, dua, tiga. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Rusni, Puan Cik Rusni. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Okey, Syarifah, kat bawah kita. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Okey, kepada Cik Rakesh, Kak Syida siapa boleh main ni? Kak Syida. Satu, dua, tiga. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Syarila, bendahari kita. Okey, minta sila Kak Zulina pula kan? Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Seterusnya Rosita. Pakai uniform juga. Lupa. Tengok ni. Sana. Satu, dua, tiga. Okey. Seterusnya Mazlita. Okey. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Zariza. Bonek saya. Senang tak baca sikit. Baca. Sana tengok ni. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Ustazah Nurina. Kita jemput Bonda. Bonda. Mai, sikit kaki. Okey. Bonda sikit kaki. Ini pimit Okey, tu. kita jemput Ustazah lah bagi. Dia highlight Bonda boleh jalan main pelan-pelan tak? Okey, terima kasih. Bonda. Kita besar hati nak suruh bagi. Kan, Bonda. Bagi jalan dekat Bonda, ruang jalan kita pegang. Ni koko. Kejut. Cuba.
Okey, 3 orang lagi ya. Haji. Okey. Siapa? Kak Zarina kita. Siapa bagi? Suruh Kak Cik buat lain. Oh, Bonda bagi. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Okey. Ipi. Happy. Tengok ini. Bonda. Bonda tengok. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dah. Okey, yang terakhir. Dah. Kita jemput Juma. Dia baca. Dia main ada ni. Siapa nama dia? Dia baca intro. Mana? Dia main dia? Dia main pada hari pula kita ni kan? Bagi dia. Apa nama dia? 1, 2, 3. Ha? Okey. Oh, dapat. Ni. Dia punya nak pada. Ramlah sekarang dapat. Ramlah Suhaina. Okey, apa nama? Dia tak kau bagi. Apa nama seorang? Bagi dia. Benar. Betul. Bonda. Apa abang dapat? Kan baru manusia. Okey, benda. Suhaina siapa nama ni? Ila. Siapa dia? Bagi tahu tak? 1, 2, Serap dekat di katil. Dia bukan katil, bukan pasal tidur tu. Ha? Oh, Kak Ji pun tanya gambar Bonda tadi satu tadi. Saya nak buat kuis. Okey, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Beri hukum kita rokok. Perbuatan rokok atau hukum dia apa? Angkat tangan. Leleng-leleng. Dengar nak siapa angkat dulu nak. Beri makna sifat mustahil Rasul Kazim. Dusta. Apa dia tu? Apa dia tu? Cuma tahu ni. Tu je. Pandai. Tengok sini. Kakak. Kat sana. Apa menang kuis? Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tahniah kepada semua. Di sini juga kita nak menyampaikan kepada penonton kita. Tak percaya malu. Dan nak bagi penghargaan kepada No, ramai no. Takut. Tadi dapat tak kawan dengan saya. Untuk menyampaikan cendera hati daripada semua ini kepada Ustazah sekalian. Satu, dua. Saza, 1, 2, 3. Alhamdulillah, I love you. Sayang nak kata. Sayang. Kalian kata semangat. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ni apa ni kasut? Kasut. Kami nak coba robek. Kasut ini. Saya ada satu tip. Siapa yang mati ni? Dah ke depan. Mai, dipersilakan ambil gambar. Bila macam saya. Tahu lagi. Comel sangat macam Bella Hastillah. Satu, dua,
Allah. Terima kasih semua semuanya. Terima kasih Ustazah dan semua. Terima kasih Ustazah-Ustazah yang hadir hari ini. Okey. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tujuh dia yang ni lah. Yang daripada dia tu. Tujuh ni yang untuk bahasa tu. Sampai dah. Nanti siapa yang tak dengar lagi duit. Dia ada banyak bidang, ada bidang-bidang Dia ada bidang lah. dijemput Ustazah Saf. Doa boleh nak? Kita nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إن الله قوي عزيز بسم الله وعلى بركة الله سلام dan muslimat. Bidang lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua yang menonton live daripada Al-Fam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.